saya Siti Khadijah, payung Osu lah. Kalau ikutkan penjaga sini lah, salah seorang penjaga kat sini. Boleh Puan ceritakan sedikit tentang rumah anak yatim ni dan bila ia ditubuhkan? Kalau ikutkan pembinaan, maksudnya dicari dana apa semua tu sebelum tahun 2000 lagi. Ditubuhkan sepenuhnya, maksudnya macam buat operasi sepenuhnya tahun 2010. Kat sini, kalau ikutkan rumah anak yatim Salimah. Salimah tu adalah salah seorang pewakaf lah. Tapi dah meninggal dah, dia sakit. Okey. Apakah matlamat utama penubuhan rumah anak yatim ni kepada kanak-kanak? Matlamat utamanya semua keluarga lah. Sebabnya kita orang kat sini pun menganggap semua anak-anak yang kat sini semua macam anak-anak sendiri apa semua. Kita nak anak ni berjaya seperti orang lain juga. Walaupun kata dia anak yatim ke, anak-anak terbiar ke, anak-anak asraf ke, dia bagus. Walaupun kata dia punya background lah. Kebanyakan macam dia orang ni ada yang tak ada IC. Kalau dia nak ada IC ni tak apa, kita boleh kalau dia nak ambil SPM ke apa semua. Apakah antara kes paling kerap berlaku kata pengabayan yang Maksud lihat sendiri? Dia orang ni memang kebanyakan yang mari hantar ni jarang lah tak jumpa yang akan bagi duit belanja. Apa memang tak ada. Kebanyakan budak-budak ni macam ada yang 11-12 tahun, kadang ABC tak kenal lagi. Dia sampai contoh A, B sampai D je contohnya. Apakah cabaran utama dalam mengurus dan menjaga kanak-kanak terabai? Betul lah kan, contoh budak-budak ni. Betul lah, budak yang buat hal lah, senang kata. Kalau contoh kita marah dia akan buat lagi. Dia akan buat lagi, contoh macam kita rotai ke, dia akan buat lagi. Sebab apa? Dia dah terbiasa dengan kekasaran tu. Dia dah terbiasa dengan benda tu. Dia tak nak benda tu lah. Dia nak benda, kata dia nak orang yang dekat dengan dia, yang boleh faham jiwa dia. Benda tu ambil masa lah. Kita nak bagi kenal seorang, kalau kata 10 orang, nak kena ambil masa seorang-seorang. Kita tak boleh jumpa secara ramai. Sebenarnya dia orang takkan cakap. Pada pandangan Maksud, apakah masyarakat boleh lakukan untuk membantu menguraikan kes pengabayan kanak-kanak? Pendapat kita lah, mak ayah lah kan, keluarga. Dia sebenarnya dia kena ada sesi kaunseling. Contohlah mak ayah berpisah kan. Kalau kata masing-masing ni, walaupun dia orang dah berpisah, masing-masing ni kalau dia ada peranan dan dia orang menjalankan tanggungjawab tu sebaik mungkin, anak-anak tak akan terabai. Anak dalam seorang dua. Lepas tu pakat nak hantar dekat atuk nenek jaga, makcik apa semua jaga. Padahal dia orang ni sebagai mak ayah, dia orang yang kena yalah bernafkah anak-anak apa semua kan. Lepas tu kena jaga sebenarnya. Dia kena jaga sendiri. Tak ada nak harap orang lain.